Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Pada hari ini, kita akan membincangkan satu topik mengenai perubahan semasa dalam sistem pendidikan Malaysia dan bagaimana ia mempengaruhi mobiliti sosial pelajar. Baiklah, tujuan pembentangan ini adalah bagi memenuhi tugasan 2 bagi kod subjek EDUP 3143. Baiklah, tidak kenal maka tidak cinta. Jadi eloklah jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syamil Aiman bin Muhammad Sajuti daripada unit Bahasa Melayu 5. Nama pensyarah saya pula adalah Encik Salim bin Ma'amin, pensyarah kesayangan saya. Pertama, kita lihat dulu kepada isi kandungan ataupun topik yang kita akan membincangkan dalam video kali ini. Baiklah, yang pertama kita akan merungkai berkenaan dengan pengenalan itu sendiri. Yang kedua, perubahan semasa dalam sistem pendidikan Malaysia. Yang ketiga, pengaruh perubahan tersebut terhadap mobiliti sosial pelajar. Yang keempat, kita akan merungkai cabaran dan halangan berkenaan topik ini. Yang kelima, cadangan penambahbaikan. Dan yang keenam, kita akan merungkai dan akan merumuskan dalam kesimpulan dan juga rujukan. Baiklah, pertama kita lihat kepada pengenalan. Apa sebenarnya mobiliti pelajar ni? Baiklah, sebenarnya definisi mobiliti pelajar merujuk kepada keadaan ataupun pergerakan individu atau kumpulan dari satu kedudukan sosioekonomi ke kedudukan sosioekonomi yang lain dalam struktur sosial. Pendidikan sering dianggap sebagai pemangkin utama dalam meningkatkan mobiliti sosial. Baiklah, dalam konteks Malaysia. Di Malaysia, sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan kesejahteraan sosial. Kerana apa? Kerana pendidikan berkualiti dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih stabil. Anda setuju? Baiklah, tahukah anda menurut laporan UNESCO dalam jurnalnya pada tahun 2018, pendidikan adalah satu saluran paling berkesan untuk meningkatkan mobiliti sosial, terutamanya dalam kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Yang kedua, tahukah anda di Malaysia, Dasar Pendidikan Kebangsaan menggariskan bahawa pendidikan mesti menjadi alat perpaduan dan pembangunan sosioekonomi yang saksama. Jadi kat sini kita dapat lihat dengan jelas bahawa Dasar Pendidikan Kebangsaan itu sendiri menekankan tentang sosioekonomi dan sekaligus ia berkenaan dengan pembentangan kita pada hari ini. Kita akan lihat dengan lebih lanjut. Yang kedua, kita akan lihat perubahan dalam sistem pendidikan Malaysia pada hari ini. Dan kita akan kaitkan dengan mobiliti sosial pelajar. Baiklah, pertama kita lihat kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025, iaitu tahun ni lah, atau lebih dikenali dalam kalangan warga pendidik adalah PPPM, yang merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Baiklah, apakah matlamat dan inisiatif utama kepada perubahan dalam sistem pendidikan negara ini? Apakah matlamat dan inisiatif utama PPPM ni untuk mengubah sistem pendidikan Malaysia? Baiklah, yang pertama, PPM ni merujuk kepada pelan transformasi pendidikan paling komprehensif di Malaysia. Kenapa komprehensif? Kerana dia menetapkan 11 anjakan strategik bagi menambah baik sistem pendidikan dalam aspek akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecakapan. Baiklah, fokus kepada pemerkasaan guru melalui latihan berterusan, pentaksiran berasaskan sekolah ataupun PBS yang dilaksanakan kini, pembangunan kurikulum baharu yang holistik, serta penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, bukti
bagi pernyataan ini adalah melalui dapatan kajian yang saya rungkai dalam pelbagai ruang lingkup sosial media, buku dan juga temu ramah. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2000 Malaysia, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2019, laporan PPPM gelombang kedua menunjukkan peningkatan pencapaian literasi dan numerasi murid tahap 1 melalui pelaksanaan Linus 2.0. Jadi jelas terbukti kat sini PPPM ni berkesan. Sebabnya dia menunjukkan peningkatan pencapaian. Peningkatan dalam pencapaian Linus 2.0. Baiklah, yang kedua, laporan daripada OECD pada tahun 2018, ia mengiktiraf pendidikan Malaysia ni yang progresif dalam pendidikan melalui pelaksanaan PPPM, terutamanya dalam aspek pentaksiran dan pembangunan profesional guru. Yang ketiga, sekolah berprestasi tinggi ataupun SBT telah bertambah kepada 100 buah sekolah daripada 20 buah sekolah sebelum ni. Kat sini kita dapat lihat 80 buah sekolah melalui PPPM ni telah wujud sepanjang pelaksanaannya. Jadi jelas terbukti kat sini. Baiklah, perubahan dalam sistem pendidikan Malaysia yang kedua, kita lihat kepada peningkatan akses kepada pendidikan tinggi. Ini merupakan perubahan yang terbesar yang saya ambil, di mana usaha kerajaan pada masa kini, dia telah, kita dapat lihat bahawa penubuhan lebih banyak IPTA dan IPTS, iaitu Institut Pengajian Tinggi Awam dan Institut Pengajian Tinggi Swasta. Dan kita dapat lihat juga usaha kerajaan dia mengemukakan skim pinjaman pendidikan PTPTN, beasiswa daripada pelbagai JPA, MARA dan yayasan negeri. Yang ketiga, laluan fleksibel kemasukan ke universiti melalui APEL ataupun dalam kata lain Accreditation of Prior Experiential Learning. Jadi, yang keempat, usaha kerajaan adalah kempen galakkan kemasukan B40 seperti program B40 mengubah nasib melalui pendidikan. Ini jelas terbukti bahawa usaha kerajaan sangat gigih untuk membuktikan ataupun untuk menambah baik sistem pendidikan Malaysia. Hal ini bagi meningkatkan mobiliti sosial pelajar lah. Yang berdasarkan dapatan kajian daripada laporan statistik pendidikan tinggi KPT pada tahun 2022, kadar enrolment pendidikan tinggi meningkat daripada 36% pada 2010 kepada lebih 50% pada tahun 2022. Jadi jelas peningkatan yang banyak kat sini. Dan 62.2% enrolment terdiri daripada wanita, menunjukkan akses pendidikan semakin inklusif. Jadi tiada stereotip gender kat sini. Dan menurut dapatan kajian kedua daripada kajian My Head Rate oleh Kementerian Pendidikan Tinggi juga pada tahun 2021, graduan IPT mencatat keboleh pasaran sebanyak 85.5%, menunjukkan pendidikan tinggi membantu dalam keboleh kerjaan dan mobiliti sosial. Ini jelas terbukti bahawa pendidikan memberi impak besar dalam perubahan mobiliti sosial pelajar. Baiklah, perubahan semasa dalam pendidikan negara kita yang ketiga adalah penekanan terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun lebih dikenali kini sebagai TVET. Okey, apa inisiatif TVET ni adalah penstrukturan semula 1,295 institusi TVET di bawah pelbagai kementerian untuk penyeragaman. Ini merupakan inisiatif yang bijak daripada pihak TVET. Yang kedua adalah pelaksanaan program TVET at School, program Dual Latihan Industri DTS dan National TVET Talent Ecosystem. Yang ketiga, inisiatif TVET adalah pelancaran TVET Master Plan 2021-2030 untuk menyelaraskan pelbagai teknikal ke arah revolusi industri 4.0 ataupun IR 4.0 lah. Jadi berdasarkan dapatan kajian, kita lihat ada 3 kat sini.
Dapatan kajian yang pertama daripada Jawatan Kawasan Pemandu TVET JPTVET 2022 pada tahun 2022, ia menunjukkan bahawa graduan TVET mempunyai kadar kebolehpasaran melebihi 90% dalam tempoh 6 bulan sahaja selepas tamat pengajian. Sangat memberangsangkan. Laporan kedua daripada DOSM pada tahun 2021, sektor-sektor utama seperti kejuruteraan automotif, pertanian, pintar dan teknologi digital memerlukan lebih ramai tenaga kerja mahir. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa pelajar-pelajar di bawah TVET ni mempunyai masa depan yang sangat cerah. Ini menggambarkan perubahan mobiliti sosial pelajar yang agak tinggi. Dan menurut kajian daripada World Bank 2020, dia menyokong strategi Malaysia memajukan TVET sebagai laluan masa depan terutamanya bagi pelajar dari latar belakang sosioekonomi rendah. World Bank sendiri, dia menyarankan TVET ini dilaksanakan. Jadi kat sini jelas menggambarkan bahawa perubahan TVET ni dapat meningkatkan perubahan mobiliti sosial pelajar daripada latar belakang rendah kepada latar belakang tinggi. Ia memberi peluang pekerjaan yang sangat tinggi kepada pelajar tersebut. Ini merupakan inisiatif yang saya kira agak berbaloi dalam sistem perubahan sistem pendidikan negara kita. Baiklah, yang keempat adalah pendidikan inklusif dan keadilan sosial. Kat sini kita lihat apakah inisiatif keadilan pendidikan ni dalam perubahan pendidikan negara kita ni. Baiklah, Program Pendidikan Khas Integriti PPKI merupakan satu bukti yang kukuh lah dalam pendidikan inklusif dan keadilan sosial ni. Perubahan yang cuba dibawakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua adalah dasar Zero Reject Policy. Hal ini bagi memastikan kanak-kanak OKU tidak ditolak daripada memasuki sistem persekolahan. Ini merupakan langkah yang bijak dalam inklusif. Yang ketiga adalah skim bantuan awal persekolahan, rancangan makanan tambahan ataupun RMT di sekolah sekarang dan skim pinjaman buku teks. Okay, berdasarkan kajian daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri pada tahun 2013, laporan pendidikan inklusif, enrolment murid OKU meningkat 48% dalam sekolah aliran perdana sejak tahun 2018. Dan daripada UNICEF Malaysia pada tahun 2020, ia menyatakan program bantuan sosial berkaitan pendidikan berjaya meningkatkan kehadiran pelajar B40 dan pelajar luar bandar ke sekolah. Ini menunjukkan satu perubahan ataupun satu dapatan yang diinginkan dalam sistem pendidikan Malaysia. Hal ini bagi meningkatkan mobiliti sosial pelajar daripada sosioekonomi yang rendah kepada sosioekonomi yang tinggi. Baiklah, perubahan kelima dari dalam sistem pendidikan Malaysia adalah berkenaan digitalisasi dan inovasi dalam pendidikan. Okey, apakah penyesuaian semasa pandemik? Kita dapat lihat pandemik COVID-19 sebelum ni kan. Jadi penyesuaian semasa pandemik adalah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR melalui platform Delima, Google Classroom dan Microsoft Teams. Semasa COVID-19 kita sedia maklum bahawa kita adakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi digitalisasi ni mula timbul dalam sistem pendidikan Malaysia yang bawa kepada perubahan mobiliti sosial pelajar. Yang kedua adalah integrasi teknologi AI ataupun Artificial Intelligence, AR dan VR dalam bilik darjah tertentu di bawah program Sekolah Bestari. Berdasarkan kajian, kita kat sini saya sediakan dua kajian iaitu yang pertama dari Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri pada tahun 2021, laporan PDPR. 94% guru menggunakan teknologi dalam PDPR, tetapi 36.9% pelajar kekurangan peranti digital lengkap. Ini menunjukkan jumlah yang kecil pelajar yang tidak mempunyai digital lengkap itulah, peranti digital lengkap. Jadi kat sini usaha kerajaan lah perlu meningkatkan menurunkan kadar peratusan tersebut. Okey, kajian yang kedua daripada Mastik Mosti pada tahun 2022, 70% pelajar menyatakan minat yang tinggi. Ini merupakan satu dapatan yang positif lah terhadap pembelajaran
berasaskan teknologi interaktif selepas pandemik. Baiklah, yang ketiga kita lihat pula kepada pengaruh perubahan yang kita bincangkan tadi, pengaruh perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar. Baiklah, kita akan uraikan. Yang pertama, kita lihat 3.1 terlebih dahulu. Yang pertama, peningkatan peluang pekerjaan. Pendidikan yang berkualiti membuka lebih banyak laluan kerjaya kepada pelajar. Itu semestinya. Mereka yang memiliki kemahiran dan kelayakan ekonomi yang tinggi lebih cenderung memperoleh pekerjaan yang stabil dan berpendapatan tinggi, sekaligus membolehkan mereka bergerak daripada kelompok sosioekonomi yang rendah kepada menengah ataupun tinggi. Buktinya, laporan daripada Graduate Tracer Study ataupun Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2022, kadar kebolehpasaran graduan mencapai 85.5%. Menunjukkan peratusan yang tinggi dan membuktikan bahawa pendidikan tinggi meningkatkan peluang pekerjaan. Jadi jelas kat sini. Berdasarkan kajian kedua, kajian oleh Khazanah Research Institute pada tahun 2018, menyatakan bahawa individu berpendidikan tinggi berpeluang mendapat gaji permulaan yang lebih tinggi. Dan peningkatan pendapatan lebih cepat berbanding mereka yang berpendidikan rendah. Jadi ini merupakan satu motivasi untuk para pelajar untuk menyambungkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Baiklah, yang kedua, pengaruh perubahan tadi kepada mobiliti sosial pelajar. Yang kedua adalah pengurangan jurang sosioekonomi. Jelas terbukti kat sini, sistem pendidikan yang inklusif dan sama memberi peluang yang sama kepada semua golongan masyarakat, termasuk pelajar B40. Kenapa saya cakap B40? Bantuan kewangan, skim beasiswa dan akses kepada pendidikan tinggi membolehkan pelajar daripada keluarga kurang kemampuan memperbaiki taraf hidup mereka melalui pendidikan. Ini poin yang penting. Berdasarkan bukti daripada UNICEF Malaysia pada tahun 2020, dalam laporan Families and on the Age menyatakan bahawa bantuan pendidikan seperti RMT dan peranti digital semasa pandemik membantu pelajar B40 kekal bersekolah. Ini merupakan satu laporan yang tepat. Dan laporan kedua, DOSM pada tahun 2021 melaporkan bahawa kadar kehadiran sekolah meningkat dalam kalangan keluarga berpendapatan rendah selepas pengenalan skim bantuan pendidikan. Ini merupakan usaha yang bijak dilakukan oleh Kementerian Pendidikan bagi meningkatkan kehadiran pelajar ke sekolah, terutamanya pelajar-pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah. Baiklah, untuk pengaruh perubahan pendidikan tadi kepada mobiliti sosial pelajar yang ketiga adalah pendidikan TVET sebagai saluran mobiliti sosial. Seperti yang kita bahas tadi berkenaan TVET. Jadi TVET ni membuka peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang secara akademik untuk memperoleh kemahiran teknikal yang tinggi dan mendapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Ini membantu meningkatkan taraf hidup pelajar luar bandar dan golongan B40. Buktinya apa? Buktinya, saya bercakap dengan bukti bahawa laporan Jawatan Kuasa Pemandu TVET pada tahun 2022 menunjukkan bahawa kadar kebolehpasaran graduan TVET melebihi 90%, terutamanya dalam bidang teknikal dan vocational. Dan kajian daripada World Bank juga sendiri, ia menekankan bahawa pendidikan di Malaysia mampu mengurangkan ketidaksamaan sosial ataupun ketidaksamaan sosioekonomi dengan memperkukuh laluan pendidikan TVET. Ini cadangan daripada World Bank sendiri. Jadi jelas kat sini bahawa mobiliti sosial melalui pendidikan boleh mengubah taraf hidup pelajar dengan pendidikan. Baiklah, yang keempat, kita lihat pula kepada perubahan ataupun pengaruh perubahan kepada mobiliti sosial pelajar yang keempat, iaitu kajian kes mobiliti sosial generasi kedua FELDA. Kali ini saya bawa kajian kes sendiri kepada anda semua. Jadi FELDA menjadi contoh penting bagaimana pendidikan berperanan mempengaruh
ataupun mengubah nasib generasi peneroka. Generasi kedua Felda yang berjaya menamatkan pengajian di IPT menunjukkan peningkatan yang ketara dalam taraf hidup berbanding ibu bapa mereka. Jadi kat sini jelas menggambarkan mobiliti sosial pelajar kat sini melalui pendidikan ni. Jadi apa buktinya, Syamel? Buktinya adalah menurut kajian oleh Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM pada tahun 2021, lebih 70% generasi kedua Felda yang memiliki pendidikan tinggi kini bekerja dalam sektor profesional berbanding ibu bapa mereka yang bergantung kepada sektor pertanian. Okey, ini laporan daripada Felda sendiri. Pada tahun 2020 juga menyatakan bahawa program pendidikan Felda seperti Yayasan Felda telah membiaya lebih 15,000 pelajar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi sejak 2004. 2004 itu tahun saya lahir. Jadi jelas menggambarkan kat sini bahawa mobiliti sosial pelajar dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Okey, masuk kepada agenda keempat kita. Okey, jika kita membincangkan sesuatu topik, pasti ada cabaran dan halangan. Jadi, apakah cabaran dan halangan dalam perubahan sistem pendidikan Malaysia ini dalam meningkatkan mobiliti sosial pelajar? Jom kita lihat sama-sama. Baiklah, cabaran dan halangan yang pertama adalah ketidaksamaan akses kepada pendidikan. Kenapa saya cakap begini? Ketidaksamaan akses kepada pendidikan masih menjadi isu utama, khususnya antara pelajar di kawasan bandar dan luar bandar. Kekurangan infrastruktur, tenaga pengajar berpengalaman, kemudahan internet dan bahan bantu mengajar di kawasan pedalaman menjadikan usaha mencapai pendidikan berkualiti secara menyeluruh masih belum tercapai. Buktinya, daripada laporan oleh UNESCO Institute for Statistics pada tahun 2022, menyatakan bahawa pelajar luar bandar di Malaysia mencatatkan kadar pencapaian akademik yang lebih rendah berbanding pelajar di bandar kerana jurang digital dan logistik. Jadi, itu merupakan cabaran pertama lah. Dan kajian daripada Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara juga, IPPTN pada tahun 2021, mendapati bahawa hanya 60% pelajar luar bandar mempunyai capaian internet yang stabil untuk mengikuti pengajaran dalam talian semasa pandemik ataupun online lah, PDPR. Baiklah, cabaran dan halangan yang kedua adalah kita lihat dari sudut kualiti pendidikan yang tidak konsisten. Ini sangat menyedihkan. Isu perbezaan kualiti pendidikan di antara sekolah elit bandar, sekolah harian biasa dan sekolah luar bandar mewujudkan jurang pencapaian pelajar. Masalah ini dipengaruhi oleh faktor seperti kekurangan guru pakar, penggunaan pedagogi tradisional serta kurangnya pendedahan kepada teknologi dan sumber pembelajaran moden. Ini sebenarnya suatu isu yang perlu dibanteras oleh pihak kerajaan lah. Buktinya, laporan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023 sendiri menunjukkan bahawa sekolah di kawasan bandar mencatatkan skor yang lebih tinggi dalam pentaksiran bilik darjah PBD berbanding sekolah luar bandar. Okey, menurut laporan daripada World Bank pada tahun 2020 turut menekankan bahawa kualiti pengajaran dan latihan guru di Malaysia tidak sekata sebenarnya, terutamanya di kawasan luar bandar yang kekurangan guru option. Contohnya, di sekolah, guru option bahasa Melayu kena mengajar muzik. Ini sepatutnya tidak berlaku dalam sistem pendidikan Malaysia. Kenapa tidak sepatutnya berlaku? Hal ini bagi kalau usaha kerajaan meningkatkan pendidikan di Malaysia, jadi perlu guru yang cukuplah untuk menyanjung sistem pendidikan Malaysia itu sendiri. Baiklah, kita lihat kepada cabaran dan halangan yang ketiga, iaitu kelemahan penguasaan literasi dan numerasi. Baiklah, sebenarnya ramai pelajar terutamanya dari latar belakang sosioekonomi yang rendah gagal menguasai literasi dan numerasi asas pada peringkat awal pendidikan. Kelemahan ini memberi kesan berpanjangan terhadap pencapaian akademik dan kebolehan mereka di masa hadapan. Buktinya, menurut National Assessment Report ataupun PISA pada tahun 2018, hampir 54%
pelajar Malaysia berumur 15 tahun gagal mencapai tahap minimum dalam matematik, manakala 43% dalam literasi membaca. Ini sangat membimbangkan dalam sistem pendidikan negara. Kerana apa? Kerana sistem pendidikan negara sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan sosioekonomi ataupun untuk menjadikan satu platform mobility pelajar untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Berdasarkan kajian kedua daripada MOE UNICEF pada tahun 2020 menunjukkan bahawa pelajar B40 lebih berisiko untuk ketinggalan dalam penguasaan asas jika tiada intervensi pendidikan yang menyeluruh. Ini perlu dititik beratkan oleh pihak kerajaan. Lihat pula kepada isu dan cabaran yang keempat, iaitu kesan pandemik COVID-19 terhadap peluang pembelajaran. Ini satu isu yang cukup menyedihkan. Pandemik COVID-19 pada tahun 2019 memperluaskan jurang pendidikan apabila pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah mengalami kesukaran mengikuti pembelajaran dalam talian. Ini membantutkan proses penggunaan modal insan ataupun proses pembangunan modal insan dan mobiliti sosial jangka panjang. Buktinya, daripada bancian pendidikan KPM pada tahun 2022 menunjukkan bahawa lebih 35% pelajar tidak dapat mengikuti PDPR secara efektif semasa pandemik disebabkan kekurangan peranti dan akses internet. Manakala menurut kajian daripada laporan UNESCO pada tahun 2021 menganggarkan bahawa pelajar dari latar belakang miskin mengalami kehilangan pembelajaran yang lebih serius berbanding pelajar daripada golongan pertengahan dan atasan. Ini merupakan satu isu dan cabaran yang besar. Yang kelima, kita akan bahas tentang cadangan penambahbaikan. Jom kita lihat sama-sama. Pertama, cadangan penambahbaikan adalah dari segi pengukuhan dasar pendidikan negara. Apa sebenarnya? Untuk memastikan pendidikan benar-benar berfungsi sebagai pemakin mobiliti sosial, dasar sedia ada perlu dikaji semula dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Ini termasuk memberi fokus kepada dasar pendidikan inklusif yang menyasarkan keperluan kumpulan rentan seperti pelajar B40, OKU dan komuniti minoriti. Pendidikan inklusif bukan sahaja memastikan akses sama, malah menyediakan peluang untuk pelajar berkembang mengikut potensi masing-masing. Buktinya, KPN melalui Pelan Induk Pendidikan 2021-2030 menyasarkan penambahbaikan dasar berasaskan keperluan komuniti agar tiada pelajar tercicir daripada sistem pendidikan arus perdana. Ini merupakan satu langkah dan insya-Allah penambahbaikan perlu dilaksanakan bagi memastikan dasar pendidikan negara ini kukuh dari semasa ke semasa. Kajian kedua daripada UNESCO pada tahun 2021 menyarankan dasar pembelajaran sepanjang hayat sebagai kunci mobiliti sosial terutama dalam menghadapi ketidakpastian pasaran kerja masa hadapan. Ini perlu dititik beratkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Cadangan penambahbaikan ini merupakan satu cadangan yang baik bagi saya untuk mengukuhkan dasar pendidikan negara. Cadangan penambahbaikan kedua adalah kerjasama strategi pelbagai pihak. Bagaimana tu? Okey, sistem pendidikan yang berkesan memerlukan sokongan menyeluruh daripada semua pihak, bukan hanya kerajaan. Kerjasama antara institut pendidikan, sektor industri, pertubuhan bukan kerajaan ataupun kita lebih kenali sebagai NGO dan komuniti tempatan mampu melengkapkan pelajar dengan kemahiran dunia sebenar, memperluas akses kepada latihan amali dan membina jaringan sokongan sosial yang kukuh. Contohnya, program latihan industri yang direka bersama sektor swasta bukan sahaja meningkatkan kebolehpasaran graduan tetapi juga mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan belia. Ini sangat idea yang sangat bernas bagi saya. Apakah cadangan ataupun cadangan ini
disokong. Menurut kajian daripada laporan Talent Crop daripada pada tahun 2022 menunjukkan bahawa inisiatif kolaboratif seperti Industri Academia Collaboration IAC berjaya meningkatkan kebolehpasaran graduan IPT daripada 75% kepada 85%. Ini bukti sokongan yang saya kemukakan sahih. Yang kedua daripada OECD pada tahun 2020 menegaskan bahawa pendidikan yang digerakkan secara kolaboratif menghasilkan sistem lebih tangkas dan efektif dalam mengurus perubahan sosial dan ekonomi. Ini merupakan baiklah. Yang ketiga, cadangan penambahbaikan yang saya kemukakan kat sini adalah untuk mengukuhkan laluan pendidikan alternatif seperti TVET, akademik dan profesional. Bagi memaksimalkan mobiliti sosial, laluan pendidikan perlu lebih pelbagai dan tidak tertumpu semata-mata kepada pendidikan akademik arus perdana. Pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta program profesional seperti sijil kemahiran dan pensijilan industri harus diberi kedudukan setara dan nilai pasaran yang tinggi. Pengukuhan laluan alternatif ini memberi peluang kepada pelajar yang cemerlang dalam kemahiran teknikal dan vocational untuk turut menyumbang secara signifikan dalam pembangunan ekonomi negara dan menikmati kenaikan taraf hidup. Bukti sokongan daripada kajian-kajian yang saya terokai di media sosial daripada laporan Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2022 menyatakan 93% bergraduan TVET yang dilatih di bawah program TVET Malaysia berjaya mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat latihan. Itu satu tempoh yang singkat bagi saya. Terbaik TVET. Jadi yang kedua daripada World Bank pada tahun 2021 menyokong pengukuhan sistem TVET sebagai strategi efektif dalam mempercepat mobiliti sosial dan mengurangkan pengangguran belia. Cadangan penambahbaikan keempat adalah pemerkasaan literasi digital dan pendidikan abad ke-21. Dalam era ekonomi digital, keupayaan menguasai kemahiran abad ke-21 seperti literasi digital, pemikiran kritikal dan komunikasi berkesan menjadi syarat utama bagi pelajar untuk berjaya. Oleh itu, sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan teknologi semasa melalui kurikulum yang berorientasikan masa hadapan serta latihan guru yang berterusan. Akses kepada peranti digital, internet pantas dan pembelajaran kendiri juga perlu diperluas secara menyeluruh. Agar pelajar tidak tertinggal dari segi kemahiran dan peluang. Apa yang saya cuba untuk buktikan kat sini melalui kajian MDET pada tahun 2023 melaporkan bahawa pelajar yang mengikuti program pendidikan digital menunjukkan peningkatan ketara dalam kebolehpasaran serta kelayakan diri. Hal ini kerana pasaran dunia pada hari ini memerlukan digital. Jadi, pelajar yang mempunyai kemahiran digital mempunyai peluang yang tinggi. Melalui kajian daripada OECD 2022 menekankan bahawa pemerkasaan kemahiran digital secara inklusif mampu mempercepat mobiliti ekonomi pelajar dari latar belakang kurang berkemampuan. Jadi betullah kat sini kita dapat lihat dengan bukti yang kukuh bahawa cadangan penambahbaikan ini satu cadangan yang bernas. Cadangan penambahbaikan yang kelima saya kemukakan kat sini adalah penambahbaikan sistem bantuan keuangan dan sokongan pelajar. Sistem bantuan keuangan dan sokongan pelajar memainkan peranan penting dalam memastikan pelajar dari keluarga berpendapatan rendah dapat meneruskan pendidikan tanpa beban keuangan yang melampau. Penambahbaikan dalam bentuk biasiswa, derma siswa, bantuan tunai, bantuan alat peranti digital dan program makanan sihat harus ditingkatkan agar pelajar lebih fokus dalam pembelajaran. Dalam jangka masa panjang, sokongan ini bukan sahaja meningkatkan kadar kelangsungan pendidikan tetapi juga membuka peluang kepada mobiliti sosial melalui pencapaian akademik dan peluang pekerjaan yang lebih baik. Menurut kajian yang daripada Institusi Pendidikan Khazanah pada tahun 2022 menunjukkan bahawa pelajar B14 ataupun B40 yang menerima bantuan keuangan berkemungkinan 2.4 kali ganda lebih tinggi untuk menamatkan pengajian berbanding mereka yang tidak menerima bantuan. Dan laporan daripada Parlimen Malaysia sendiri pada tahun 2023 turut mengesyorkan
penstrukturan semula bantuan pendidikan supaya lebih bersasar, terutamanya di peringkat sekolah menengah dan pengajian tinggi. Ini merupakan satu idea yang sangat-sangat bernas dan perlu dititik beratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Anda setuju? Kita akan teruskan kepada perkara ke-6 ataupun perkara terakhir, iaitu kesimpulan dan rujukan. Apa yang saya dapat simpulkan secara umumnya, pendidikan merupakan asas terpenting dalam membentuk masa depan pelajar dan masyarakat. Sistem pendidikan Malaysia yang telah melalui pelbagai perubahan, termasuklah pelaksanaan pembangunan pendidikan PPPM, pengukuhan laluan TVET, penekanan kepada literasi digital dan pembelajaran sepanjang hayat, telah membuka lebih banyak ruang untuk pelajar mencapai kejayaan dalam kehidupan, terutamanya bagi mereka yang datang daripada keluarga latar belakang sosioekonomi yang rendah. Buktinya, menurut laporan UNESCO Global Education Monitoring Report pada tahun 2022, pendidikan yang bersifat inklusif dan relevan secara sosial telah terbukti meningkatkan peluang pendapatan, kestabilan pekerjaan dan status sosial generasi muda dalam negara membangun, termasuklah Malaysia. Ini merupakan satu bukti yang kukuh daripada UNESCO. Baiklah, ayuh bertindak. Seruan untuk bertindak untuk memastikan sistem pendidikan kekal relevan dan berfungsi sebagai alat mobiliti sosial. Usaha kolaboratif dan bersepadu perlu diteruskan. Kerajaan perlu menggubal dasar yang bersifat inklusif dan berpaksikan keperluan komuniti. Guru dan pendidik juga haruslah berinovasi dalam pedagogi. Ibu bapa dan masyarakat pula perlu memainkan peranan sebagai penyokong dari segi moral dan intelektual kepada pelajar. Hanya dengan sinergi semua pihak, matlamat pendidikan sebagai alat pembebasan daripada kemiskinan dan ketidakadilan sosial dapat direalisasikan. Fikir-fikirkanlah dan ayuhlah bertindak. Jadi, saya rasa ini merupakan poin terakhir yang saya ingin rukaikan, bahawa pendidikan boleh menjadi dasar mobiliti sosial daripada jurang kemiskinan. Pelajar golongan B14 ataupun golongan rendah dapat ditingkatkan kepada golongan sederhana dan tinggi melalui pendidikan. Jadi, kita kena tekankan pendidikan negara kita. Anda setuju? Baiklah, selesai sudah pembentangan saya berkaitan perubahan semasa dalam sistem pendidikan Malaysia, serta apakah ataupun bagaimanakah ia mempengaruhi mobiliti sosial pelajar. Fikir-fikirkanlah, saya sudah sediakan bukti yang kukuh, saya sudah kemukakan isi dan idea yang menarik. Jadi, tugas saya sampai di sini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.